Hani orang pahal Quran sungguh. Ni pandai baca tak masuk le perut. Tak pandai nak pahal. Pak kata orang tak betul. Hani nak ayat ni. Hak ni duk jadi hari ni. Supaya orang Wahabi tak semaya sejik hak dapat kubur tu lah. Faham tak? Sejik tu dia dapat sejik tu, lek kebelak tu ada kubur, pagar kubur. Kubur tak maya dah. Kan ya faham hadis Nabi kata Nabi larang semaya atas kubur. Ya tu sembah kubur. Oh, ni enggak bodoh cerak-cerak. Ketidak. Bukan kubur sekarang boleh dapat. Ada kalanya sejik tu ada punyo nama taninyo boleh dapat tu. Nyo wangi. Ha sembahnya. Tidak. Oh, dia mengatakan ada go tu tanam. Ada ting air, bekas air besar hak masjid. Ha mudah sembah ting air. Nak kira benda duk dapat la ilaha. Nyo faham hadis Nabi sampai tangga tu nak ya. Ha. Nabi larang tu si semaya tak kubur hak ada nesen tu. Gede apa sejadah apa tika tu mai tak kubur Allahu akbar. Duk semaya kecil lah nesen. Hak tu hak tak leh. Orang faham lagu tu belaka. Datang kita gede faham sore lagu tu. Pas nak ayat kita betul. Ha tu tak tu tu. Oh, nak ayat kata. Ziarah kubur tak leh juga. Tengok. Tak leh juga. Tapi ada bawa dia setengah-setengah ziarah kubur. Tidak. Tak ada dicakap tak kubur. Ha tu nak ayat kata Allahu akbar jadi bodoh kena tak pondok pandok akal. Ha ni orang tak dapat hidayah lagu ni dah. Ha duk faham. Ha tu hadis faham lagu tu. Tapi tak semaya. Sejik mana hak kubur duk dapat, pagar kubur duk dapat ni masjid, ni balasah. Tak payah dah. Dia tengok pak tak payah dah. Kita Nabi lari. Ha tengok bodoh tak bodoh. Bahkan nak kira kubur duk dapat banyak dah weh, dia nak lari tak lepas. Kalau kubur duk dapat. Kalau tak kubur tak dapat ni. Dapat nu kapung nu boleh dia betul dengan kubur. Sejik kita ni betul dengan kubur juga. Ya kena betul dengan kubur, kapung nu kena ada kubur. Kalau kira nak ayat tu. Nak lepas mana sejik dengan kubur? Kena ada setimen dengan kubur tu kena ada. Ha ni cara faham. Duk di hari ni masalah cara faham Al-Quran dan sunnah ni lah. Duk jadi celaru hari ni nak ayat kata. Lepas tu duk kain. Allah tengok huk puasa tu Arafah, raya tu Saudi tu kat kacau baca lah. Duk heret nampak dah betul. Gitulah gini lah imej siapa ini. Masa dulu tak ada kemajuan lagi dia tak nampak. Dia ada bau. Bukan Islam baru maju dengan sebab ada terosak. Dulu Islam sepenuh belakang dah. Masa Syafi'i, masa Sobat, masa mana tu. Bukan duk tunggu sarosak, duk tunggu tai tok su hari ni. Bodoh telajak. Bunyi ngaji tinggi. Ha tu nak ayat hari ni. Orang duk gila di syadah. Tidak, orang duk gila di star paket. Sesak pun tak apa, turut ada star paket. Tidak. Ha tu nak ayat tu. Syekh tutup guru nari Arab tak ada star paket tersebut. Nabi tak ada syahadah. Sobat sore pun tak ada syahadah. Tabi'in tak ada syahadah. Aling nak ayat tu. Nanti kita gila dengan star paket dengan syahadah. Oh, sampai menyesak orang pun gila dengan syahadah tu. Orang pun turut tak kira lagi lah. Duk pegang dengan syahadah tu, dia kata betul. Ha, boleh terjun dah parik lah. Ha, ni nak ayat. Kena beringat molek. Ha, kita cek kata Allah Ta'ala ni ada sifat kalah semacam dalil hak ada pada sifat samuk dan basar. Yang ni kalau tak ada sifat kalah mana kurang lah. Boleh jadi Tuhan ke bisu. Nak menghilang ke sifat bisu dia tu tak boleh. Apatah lagi dia nak buat makhluk ni. Nak buat langit bombing, nak buat bintang bulan. Ha, nak buat laut bukit semua ni. Ha, nak menghilang ke sifat bisu dia tak boleh. Ha, apa panggil tak boleh terima kalau Tuhan tak ada sifat kalam di zat dia Allah Ta'ala.
Ni cara mikir mudah-mudah yo. Lepas tu kau ambil lah Quran mana berapa lah kacing gila. Kerana tak lepas daripada Al-Quran. Orang yang bodoh-bodoh tak erti nak waktu ambil ayat Quran. Tu duk ayat tu ilmu kalam, ilmu falsafah. Orang ni nak ayat tu. Nak ayat tu. Tak gitu. Sebab tu dah kita ngaji tak ada bercanggah dengan Al-Quran dah. Sifat 20 ada dalam Quran, dalam hadis belakang. Bila orang nak cicing benda tu tak pergi. Bawa benda tu, isu tu. Pergi royak kata dia mau ngaji sifat 20 tak ada dalam Quran. Royak. Pergi bahas tu. Pergi munazarah tu. Pergi bicara tu. Mana? Nak waktu biksa dalam Quran. Dah mau orang ada akal kok. Tu. Tu nak ayat kata mana dalam ayat Quran sifat wujud, sifat kidai, baka, mukhalafah tu hutang wa qiyabuhu min nafsi wahda siapa ke 20 kanhu qadiran kanhu muridan siapa ni dia menok tu biksa dalam Quran dalam hadis takut mung tu tak erti pula orang tanya duk tengangur kan ni nak ayat kata kita mudah perasan mudah nak pelekeh orang panggil nak jumpa tak pergi menakut. Bah mula duk berdalih begitulah beginilah berdalih saja yo penakut tu penakut benda sebenar sepatutnya tak kena menakut benda sebenar kadang kita nak hak sebenar kok seorang lawan 5 pun tak apa kita Allah pun tak apa tidak kita jom berap tak apa dah kahwin pun nyata dah betul sungguh lagi tak ada apa cuci habis dah kita tak ada nak benih bukan nak badu benih demo tu nak badu benih tapi demo tak pergi betul tak ni nak ayat kata sebab tu Allah susah sekali lah pergi cek dengan orang tak erti ni kok susah ni dia bawa kesesatan tu bawa kesesatan sampai bila-bila wallahu a'lam lah tu nah